Saksi pendakwaan ke-25 kes Jana Wibawa Datin Rosni Muhammad Yusof yang pada ketika itu merupakan setiausaha bahagian syarikat pelaburan kerajaan Kementerian Keuangan MOF memberitahu Mahkamah Tinggi MOF mendapat arahan pihak atasan untuk hanya memproses permohonan yang disyorkan daripada Pejabat Perdana Menteri PMO bagi projek di bawah program Jana Wibawa. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Datuk Zamzuri Abdul Aziz yang merupakan ketua beliau. Ketika disoal oleh Timbalan Pendakwa Raya, Rosni mengatakan hierarkinya datang daripada PMO kepada Pejabat Menteri Keuangan dengan memberi arahan kepada setiausaha bahagian perolehan untuk melaksanakan tindakan seperti mana yang telah diminitkan dan itu adalah punca kuasa baginya sebelum melaksanakan proses tersebut. Rosni turut bersetuju dengan kenyataan Timbalan Pendakwa Raya yang mengatakan arahan itu tidak akan datang secara tiba-tiba. Beliau berkata demikian pada perbicaraan kes Jana Wibawa yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berdepan 7 pertuduhan menyalahgunakan kedudukan serta pengubahan wang haram membabitkan projek Jana Wibawa.